Pernah terfikir tak apa jadi kalau anak muda umur 20 tahun menabung emas secara konsisten RM300 setiap bulan untuk bersara nanti? Bila mana tuan-puan dah cecah umur 60 tahun nanti, tabung persaraan tuan-puan boleh jadi sekitar 1.6 juta. Ya, lebih 1 juta hasil daripada kuasa kenaikan emas secara purata 10% untuk 1 tahun. Sekarang bayangkan pula tuan-puan berumur 50 tahun dan baru nak mula menabung RM300 sebulan. Bila mana dah sampai umur persaraan 60 tahun nanti, tuan-puan hanya akan ada sekitar RM58,000 sahaja. Perbezaan yang sangat-sangat besar tuan-puan antara 1.6 juta dan RM58,000. Itulah beza orang yang mula awal dengan orang yang suka bertangguh sebenarnya. Sebab tu lagi awal tuan-puan mula, lagi banyak tuan-puan dapat kumpul. Tuan-puan masa ni sebenarnya adalah kawan rapat kepada orang yang bijak dalam menabung emas. Emas ni dia bukan macam duit biasa. Makin lama kita simpan, nilai dia makin lama makin tinggi. Berbeza dengan duit yang makin lama makin susut sebab inflasi. Emas dekat tangan saya ni, kalaulah saya nak pajak, boleh tak ada masalah. Nak jual pun boleh, tak ada masalah. Kalau saya nak wariskan kepada anak-anak pun boleh. Sebab apa? Emas adalah insurans kekayaan dan ianya tidak ada dalam mana-mana instrumen kewangan langsung. Persoalan sekarang, adakah tuan-puan nak tunggu sampai umur 50 tahun baru nak mula, ataupun nak mula sekarang, ataupun biar masa je yang gandakan tabungan tuan-puan? Persaraan mungkin nampak jauh, 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun. Tapi tindakan tuan-puan hari ini akan menentukan tuan-puan untuk bersara dengan selesa ataupun tidak. Jadi bagi tuan-puan pada hari ini nak saya bantu dalam simpanan emas dengan Papi Gold, maka boleh terus klik link bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan kat tuan-puan dalam simpanan emas dengan Papi Gold.